Aku nak cerita sikit. Disember lepas kan, aku bawa tunang aku dengan anak-anak dia balik negara dia untuk cuti hujung tahun. Mula-mula kita orang pergi bandar tempat dia membesar. Lepas tu singgah bandar keluarga dia duduk sekarang. And then patah balik ke bandar yang pertama tu. Nak dekat hari-hari terakhir kita orang kat sana, kita orang keluarlah jalan-jalan kat satu street besar ni. Orang agak ramai lah juga. Tunang aku cakap, street tu memang popular gila and ramai orang homeless kat situ. Kiranya memang normal lah kalau tengah jalan tu, tiba-tiba ada orang tahan kau minta duit ke, makanan ke. Anyway, masa kita orang tengah jalan tu, kita orang lalulah satu lorong yang ada banyak food truck. Salah satunya jual churros. Tengah syok jalan tu, tiba-tiba ada seorang budak lelaki datang kat aku. Kecil lagi budaknya, umur dalam 6 tahun paling tua pun. Dia datang dekat aku, lepas tu cakap, "Pakcik, boleh tolong belikan saya churros?" Aku time tu blur sekejap, tak faham apa dia cakap. Yelah, bukan bahasa aku kan. Lepas tu baru tunang aku translatekan. Tengah aku bela-bela tu, tiba-tiba mak dia muncul dari mana entah, terus jerit nama dia and tarik lengan dia belah dari situ. Tunang aku dengar, mak dia setengah marah budak tu. Dia bibir cakap, "Tak bolehlah minta-minta ke orang tak kenal macam ni, hanya sebab mak cakap tak nak beli." Budak tu apa lagi? Teruslah nangis. "Tapi adik nak churros." Mak dia pula balas, ingatkan dia yang sejak lepas baru je makan kek. Entahlah kenapa. Tapi setiap kali aku teringat balik benda ni, mesti aku tergelak sorang-sorang. Kesian pun ada, kelakar pun ada.